Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni berjumpa lagi pada hari ini iaitu mengenai dengan pelajaran Tauhid Darjah 6. Baik murid-murid, pelajaran kita ni pada hari ini mengenai dengan ajaran Bahai. Objektif pelajaran, murid dapat menjelaskan latar belakang dan menyenaraikan penyelewengan ajaran Bahai dengan betul. Seterusnya, masuk pada isi pelajaran mengenai dengan latar belakang ajaran Bahai. Yang pertama, ajaran ini dikenali dengan nama Bahaiyah atau Babiyah atau Bahatismi. Yang kedua, pengasasnya ialah Mirza Muhammad Ali. Beliau digelar sebagai Al-Bab. Yang ketiga, ajaran ini mula wujud di Shiraj, iaitu selatan Iran. Latar belakang ajaran Bahai seterusnya, yang keempat, ketika kecil beliau belajar buku-buku mengenai perdukunan, sihir dan astronologi. Dan yang kelima pula, ajaran Bahai dikesan masuk ke negara Brunei Darussalam pada tahun 1961. Seterusnya, mengenai dengan penyelewengan atau kepercayaan ajaran Bahai. Yang pertama, mendakwa sebagai Imam Mahdi dan menyebarkan pahaman baharu yang digelar mazhab Babiyah. Yang kedua, mendakwa menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepadanya kitab Al-Bayan. Penyelewengan ajaran Bahai seterusnya mengajak pada kesatuan agama dunia yang satu, yakni agama Bahai yang menyatukan agama Yahudi, Nasrani dan Islam dengan alasan bahawa supaya seluruh bangsa tidak bermusuhan lagi seperti yang sering berlaku. Penyelewengan ajaran Bahai seterusnya iaitu yang keempat, Mirza Muhammad Ali mendakwa bahawa dia sebagai khalifah dari Nabi Musa alaihi assalam, Nabi Isa alaihi assalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, memasukkan kewajipan berjihad. Penyelewengan ajaran Bahai seterusnya yang keenam, mendakwa dirinya sebagai rasul dan menyangka syariatnya itu memasukkan syariat Islam. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, menjadikan puasa 19 hari, sembahyang 3 waktu sehari semalam dikerjakan dalam 3 rakaat, kiblat berada di Al-Baha dan mendakwa bahawa haji dilakukan di rumah Al-Muhtah di Shiraj atau di rumah Bahaullah di Baghdad, bukannya di Baitullah iaitu di Mekah. Jadinya murid-murid, sekian sahaja pelajaran kita mengenai dengan tajuk ajaran Bahai. Nanti kita akan mempelajari tajuk seterusnya. Sekian sahaja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.